Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mesti tertunggu saya lagi kan? Bersama saya Muhammad Haris Haikal bin Hainizam dalam mengupas dan membicarakan tentang Madani. Jadi, hari ini kita akan menemu ramah 5 orang. Oh my god. Wow. Apa tunggu lagi? Jom temu ramah. Kembali lagi bersama saya dalam sesi temu bual tentang Madani. Jadi sekarang saya berada di Sekolah Kebangsaan Kebun Baru dan bersama saya Cikgu Azila yang masih berkhidmat sehingga sekarang. Cikgu, sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Jadi boleh saya tanya tentang soalan Madani? InsyaAllah boleh. Okey, soalan yang pertama, bagaimanakah cikgu melihat peranan guru dalam merealisasikan Malaysia Madani? Sebenarnya seorang guru ni berperanan penting dalam membina generasi yang berilmu dan berintegrasi. Ia juga dalam membentuk sasiah murid-murid dan juga dapat menyemai nilai-nilai murni murid-murid. Okey, jadi soalan yang kedua, apakah cabaran cikgu dalam menerapkan nilai-nilai Madani kepada murid? Sebenarnya pelbagai cabaran yang ada. Antaranya adalah pengaruh luar seperti media sosial, contohnya TikTok lah, Facebook semua, dan juga kurangnya sokongan daripada keluarga di rumah. Okey, terima kasih cikgu sebab sudi jawab soalan tu. Jadi kepada anda semua, jangan pergi ke mana-mana sebab kita akan menemu ramah individu seterusnya. Baik, sekarang saya dah jumpa individu yang kedua untuk temu ramah. Ia merupakan salah seorang pelajar SAMTA. Boleh perkenalkan diri? Nama Nurul Hanani Hayati binti Ainizam. Saya merupakan seorang pelajar SAMTA. Okey, Hanani, pernah dengar tak tentang Malaysia Madani? Oh, Malaysia Madani ya, pernah. Jadi, apa yang awak faham tentang Malaysia Madani ni? Malaysia Madani ni usaha kerajaan untuk jadikan negara kita lebih maju dan berkembang dengan nilai murni, contohnya seperti hormat menghormati dan bertanggungjawab. Menarik. Jadi soalan yang kedua, apa nilai Madani yang paling penting bagi awak sebagai seorang pelajar? Sebagai seorang pelajar, nilai murni yang paling penting ialah amanah. Kerana jika kita jujur dan buat kerja kita dengan baik, orang akan hormat kita dan orang akan hormat kita. Okey, itu saja. Okey, baik. Terima kasih Hanani sebab sudi luangkan masa untuk menjawab soalan ni. Okey, terima kasih. Bye. Sekarang saya berada di prasekolah dan akan menemu ramah salah seorang cikgu pra di sini. Jom. Okey, Cikgu Izzah sihat? Okey, alhamdulillah. Boleh saya tanya tentang Madani? Boleh, silakan. Okey, bagaimanakah cikgu menerapkan nilai-nilai Madani dalam pengajaran kepada murid prasekolah? Okey, cara terapkan nilai Madani kepada murid prasekolah, kita ajar mereka dengan cara berkongsi bersama kawan-kawan, jujur dalam setiap pergaulan, hormat, menghormati antara cikgu serta rakan-rakan. Semua bentuk tersebut kita terapkan dengan bermain sambil belajar. Okey. Soalan yang kedua. Ya. Nilai Madani manakah yang paling cikgu tekankan dalam kelas prasekolah? Okey, dalam prasekolah kami tekankan nilai hormat dan tolong menolong sesama murid dan juga guru supaya mereka dapat hidup dalam komuniti tolong menolongi sejak dari awal lagi. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Izzah. Bye. Okey, sekarang saya ada dekat rumah salah seorang penduduk kampung. Okey, jom kita tanya dia. Okey, boleh perkenalkan diri? Okey, nama saya Okey, Akak Ain. Sebagai rakyat, apa peranan kita dalam menyokong Malaysia Madani? Okey, sebagai rakyat, kita hendaklah sentiasa berbuat baik dan ikut undang-undang. Yang penting sekali, jangan menyusahkan orang. Okey, betul. Soalan kedua, pernah tak akak terlibat dalam program kemasyarakatan? Oh, mestilah pernah. Macam gotong royong. Kat sini kampung ni biasa sangat kita buat gotong royong. Gotong royong ni bagus tau. Kita akan saling kenal meli, bekerjasama dan saling bantu. Baru-baru ni, kita ada buat gotong royong dekat surau. Macam saya, duduk rumah sebelah surau. Kita saling bantu-bantu antara masyarakat. Okey, terima kasih. Bye.
Bye-bye. Okey. Okey, sekarang kita akan cari individu seterusnya. Okey, sekarang kita nak interview tuan rumah seterusnya. Jom. Assalamualaikum, Cik. Encik sihat? Alhamdulillah. Boleh saya tanya tentang Madani? Untuk apa ya? Oh, ini untuk tegasan saya. Oh ya. Sebelum tu, boleh saya tahu nama Encik? Nama saya Hai Nizam bin Muhammad Mahbur. Baik, Encik Ayan Nizam. Encik rasa apa masalah utama dalam masyarakat sekarang yang perlu diubah? Bagi saya lah, apa yang saya nampak sekarang ni, masyarakat yang ada sekarang ni kurang civic. Sebab apa yang kita nampak macam dekat jalan-jalan ni memang sampah, sepah-sepah. Memang nampak lah, memang betul-betul kurang. Lagipun bila kita tengok contoh dekat ATM machine lah, ada tong sampah, tapi sampah bukan dalam tong sampah, luar daripada tong sampah. Macam tu lah. Okey, faham. Jadi soalan seterusnya, apa harapan Encik untuk Malaysia dalam 5 hingga 10 tahun akan datang? Harapan saya agar masyarakat yang ada sekarang ni mengubah sikap untuk kita sama-sama membangunkan negara ni lebih maju lebih maju. Apa yang kita nampak sekarang ni, sikap kita pun tak berubah. Macam mana kita nak negara yang lebih maju? Dan daripada yang segi lain, kita kena lebih bersatu padu lah. Kekalkan konsep bermasyarakat, bersatu padu, keharmonian. Kaum-kaum yang ada sekarang ni kena bersatu padu lah untuk negara lebih membangun. Baik, terima kasih Encik. Semoga negara kita makin maju dan berkembang. Okey, terima kasih. Okey, sekarang saya nampak adik ni, dia sangat teruja nak jawab soalan. Jom kita tanya dia. Okey, adik. Nama adik siapa? Hazira. Hazira, umur berapa? Darjah 1. Darjah 1. Sekolah dekat mana? Sekolah SK Kebun Baharu. Okey, Hazira, apa nak tanya sikit boleh? Adik, Hazira tahu tak apa maksud baik hati? Baik hati tolong orang, ibu bapa, tolong kawan dengan tolong cikgu. Adik pernah ke tolong kawan-kawan? Pernah sikit. Tolong macam mana? Tak tahu. Tak tahu. Adik pernah bagi pinjam barang-barang tak kat kawan? Tak. Tak pernah. Ada. Ada. Itulah tolong-menolong. Okey. Itu saja. Begitulah suara hati rakyat daripada seorang guru, pelajar dan juga orang awam. Masing-masing berkongsi dan mempunyai matlamat yang sama serta cita-cita yang sama. Jadi, kalau semua rakyat Malaysia memainkan peranan, insya-Allah negara kita akan menjadi lebih makmur, lebih adil dan lebih dihormati di mata dunia. Itu sahaja daripada saya. Yang baik itu daripada Allah dan yang kurang baik itu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di lain masa.